bersama saya Darwisha Balkis. Kita kembali bersiaran bersama artis jemputan istimewa Amni Damia. Baik Amni, kita semua tahu generasi Alpha ataupun lebih dikenali sebagai generasi Strawberry memang membesar dengan telefon pintar dan internet. Jadi, pada pendapat Amni, macam mana teknologi digital mempengaruhi rutin harian mereka? Sebenarnya, cara generasi Alpha menggunakan teknologi digital agak berbeza. Mereka seolah-olah daripada lahir pandai menggunakan aplikasi digital ni. Mereka menganggap aplikasi digital sebagai sebahagian daripada hidup. Contohnya, dengan aplikasi Google Classroom, mereka dapat membuat kerja dan berinteraksi dengan guru. Sewaktu mereka belajar, mereka akan masukkan unsur permainan. Tengoklah betapa berebutnya mereka untuk dapatkan skor tertinggi dalam kuis Suhur ataupun belajar bahasa baru dalam Duolingo. Pendek kata, aplikasi ini telah menolong mereka untuk meneroka tentang dunia ini dengan cepat dan pantas. Betul sekali Amni. Pada pandangan Amni, macam mana kebergantungan kepada teknologi digital boleh mempengaruhi pembelajaran, cara berfikir dan sasial generasi Alpha ini? Dari segi pembelajaran, generasi Alpha cepat rasa bosan dengan buku teks fizikal. Jadi, kalau dalam sesi pembelajaran tidak ada benda menarik ataupun permainan, mereka akan rasa hilang daya untuk belajar. Dari segi cara pemikiran mereka pula, disebabkan ada penggunaan AI iaitu kecerdasan buatan, mereka membuat semua perkara dengan cepat. Mereka dapat menjawapan dalam masa 1 saat sahaja. Disebabkan itu, tahap kesabaran mereka tidak lama dan sukar untuk berfikir secara kritis. Kalau tak dapat jawapan, mereka putus asa. Akhir sekali, ini menjejaskan sahsiah mereka. Terlalu lama mereka dalam dunia maya hingga lupa cara berkomunikasi secara bersemuka, langsung tak dapat nak bercakap. Ada juga yang kurang rasa empati dan gagal untuk kawal emosi mereka. Okey Amni, saya nak tanya, kalau kita semakin bergantung pada teknologi canggih, macam mana perkara tersebut akan mengubah cara hidup masyarakat kita dari segi kerja, inovasi dan cabaran pada masa depan? Dalam jangka masa yang panjang, impaknya terhadap sosial ekonomi negara kita amatlah besar. Jadi, generasi Alpha ialah bakal teknologi kita. Sebabkan kerja biasa akan digantikan dengan sistem robotik. Negara juga akan dapat pekerja yang handal dengan kecerdasan buatan. Disebabkan itu, negara kita akan melonjak tinggi dan akan menyebabkan kita mencipta reka bentuk yang baharu. Syarikat tempatan juga dapat bersaing di dunia luar. Baik, terima kasih Amni. Itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang bersama cerita Rumah Sebelah.